Mak ayah, tahu tak apa jadi bila anak-anak kita terkena renjatan elektrik? Pertama, badan dia boleh rasa kebas, sakit, otot tiba-tiba kejang ataupun boleh terpelanting dan terjatuh sebab terkejut. Tapi yang paling bahaya, renjatan elektrik ni boleh mengganggu degupan jantung dan pernafasan sehingga boleh membawa maut. Baru-baru ni, seorang pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah menengah di Darul Mukah dilaporkan meninggal dunia selepas terkena renjatan elektrik ketika mahu mengambil wuduk. Dan bila kita tengok semula, kebelakangan ni memang banyak laporan melibatkan kemalangan dan kematian murid di sekolah. Ada murid dilanggar van berhampiran sekolah, ada yang pingsan semasa pimpunan dan ada juga yang maut dilanggar kenderaan dalam kawasan sekolah. Bagi Min lah kan, benda ni bukan sekadar kemalangan berlaku, tapi ini adalah signal besar bahawa aspek keselamatan sekolah perlu diaudit semula. Laluan kenderaan, SOP kecemasan, kawasan berisiko, penyediaan murid dan respon time bila berlaku kejadian. Sebab keselamatan murid ni tak boleh tunggu tragedi baru nak dipandang serius. Mak ayah rasa macam mana? Cuba komen.